Yang amat berhormat Datuk Seri Pengerusi Lembaga Pengelola Universiti, saya mohon izin untuk melaporkan satu berita yang agak gembira untuk UNISYAM. Hadiah untuk UNISYAM. Sukacita saya ingin melaporkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Pengerusi Lembaga Pengelola dan Barisan Ahli Lembaga Pengelola LPU bahawa sekitar jam 11.30 tadi saya telah menerima satu sijil daripada QS World Ranking University. Sijil rasmi yang dikeluarkan oleh QS World Ranking adalah agensi penarafan pendidikan tinggi terkemuka dunia yang mengesahkan bahawa Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah telah berjaya disenaraikan di dalam QS World University Ranking Asia 2026. UNISYAM telah mencapai kedudukan dalam julat 1301 sehingga 1400 daripada 10,000 jumlah institusi pendidikan dalam QS World Ranking. Secara rasminya diiktiraf sebagai penyertaan baru, new entrance dalam penarafan QS Asia. Ini bermaksud UNISYAM buat pertama kalinya telah memenuhi piawaian antarabangsa dari segi data dan prestasi yang diperlukan untuk disenaraikan dalam sistem penarafan universiti yang diiktiraf di peringkat global. Yang kedua, Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah UNISYAM juga telah berjaya disenaraikan buat pertama kalinya dalam QS Asia University Ranking dengan kedudukan 203 dalam kalangan universiti di Asia Tenggara daripada 7,000 institusi pendidikan di dalam QS World Ranking. InsyaAllah Datuk Seri, sebagaimana ucapan Datuk Seri sebentar tadi, Hijrah 1443 adalah titik bermulanya untuk memperkasakan UNISYAM untuk mencapai 20,000 orang pelajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.